Anda ingin tahu apakah kesan Sunshine Cream Cheese Hokkaido Milk roti berkrim mini 52 gram terhadap glukos dalam darah saya? Saya akan cuba makan satu roti ni dan kita akan lihat melalui continuous glucose monitor yang saya ada dekat lengan ni, dan kita akan tengok berapa tinggi spike yang ada selepas 2 jam. So saya akan makan dan kita akan cek balik selepas 2 jam. Okay, sekarang dah lebih 2 jam daripada sejak saya makan Sunshine Cream Cheese Hokkaido Milk bun ni. And boleh tengok graph di situ starting dalam 4 something glucose saya. And after 2 hours pun tak ada peak langsung. It's just less than 1 millimole per liter increment. So tak ada spike yang tinggi lah. So itu untuk satu bun Sunshine Cream Cheese Hokkaido Milk 52 gram. Apa makanan atau minuman yang seterusnya saya patut cuba? Komen kat bawah.